Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Sarjana Muda Syariah kelas 4B. Pada pembentangan ini kami akan menghuraikan analisis beberapa ayat dan ukapan berdasarkan dua komponen utama dalam ilmu mantik ini, iaitu maksad tasawur dan maksad tasdik. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna sesuatu lafaz dengan tepat serta menilai kebenaran sesuatu hukum melalui kaedah logik yang sistematik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada 2.0 iaitu ibarat kitab. Untuk ibarat kitab yang pertama dinukilkan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Untuk dari segi tasawuf, kita dapat lihat bahawa perkataan ilah dikategorikan sebagai al-kulli al-ma'nawi, kulli secara maknawi. Kerana ia terdapat banyak afrod yang boleh masuk di bawahnya, di bawah ilah tu. Perkataan Allah pula merupakan al-juz'i al-alami kerana ia hanya mengkhususkan kepada zat Allah Subhanahu Taala semata-mata. Kedua-dua perkataan ini tergolong dalam kategori al-mufrad dari sudut makna. Selain itu, ia juga adalah ad-dalalah al-lafziyah, al-wada'iyah, al-mutabaqiyah. Kerana ia menunjukkan makna yang sempurna, sepadan dan tepat. Maqasid tasawurnya adalah memisahkan unsur ketuhanan yang salah daripada konsep ilah dan menyerahkan hak penyembahan yang sebenar kepada Allah sahaja. Okey, kita tengok kepada tasdik pula. Dari sudut tasdik, ia merupakan qadiyah hamliyah muhmalah salibah bisighatil istisna. Kenapa dia hamliyah? Kerana tiada unsur syarat. Dan kenapa ia muhmalah? Dia muhmalah kerana tiada sur kulli dan juz'i. Kenapa dia salibah? Kerana ada unsur nafi. Dan sirah istisna kerana ada perkataan illa, harf illa, huruf istisna. Dari sudut makna, ia bersifat qadiyah kulliyah istighraqiyah. Kerana penafian la ilaha merangkumi semua sembahan palsu tanpa pengecualian. Perkataan ilah berfungsi sebagai maudhu', manakala mahmulnya pula adalah takdir makna mustahaqqu lil ibadah, yakni yang berhak disembah. Lafaz illa pula ialah adat istisna muttasilah yang membawa makna pembatasan, yakni al-hasru wat takhsis. Okey, untuk mengesahkan hujah ini, kita boleh tengok kepada al-qiyas al-istisna asy-syarti. Untuk muqaddimah sughranya, kita dapat lihat bahawa law kana hunaka mustahaqqu lil ibadah haqqan fahuwa Allah. Jika ada yang berhak disembah secara benar, maka dia ialah Allah. Muqaddimah kubra, lakinna la mustahaqqu lil ibadati haqqan illa Allah. Tetapi tidak ada yang berhak disembah secara benar melainkan Allah. Jadi natijahnya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ibarah yang seterusnya adalah al-kalamu huwa al-lafzul murakkab mufidu bil wada'i. Dari sudut tasawuf, lafaz al-kalam ialah lafaz al-kulli kerana bersifat umum, manakala al-lafzu ialah lafaz juz'i kerana bersifat khusus bagi al-kalam. Manakala perkataan huwa berfungsi sebagai kata penegas yang menghubungkan subjek dengan takrifannya. Semua lafaz di atas asalnya adalah mufrad, tetapi apabila digabungkan menjadi murakkab tam. Gabungan lafaz al-lafzu dan al-murakkab dan al-mufidu dan al-wada'i dan bil-wada'i membentuk al-murakkab at-tam. Dalalah ibarah ini adalah dalalah al-lafziyah al-wada'i al-mutabiqiyah, di mana akal terus memahami maksudnya secara bulat dan tepat demi mencapai maksud at-tasawwur, iaitu hakikat kalam adalah lafaz dan bukannya kalimat atal-qaul. Dari aspek tasdik pula struktur takrifan ini merupakan sebuah qadiyah hamliyah muhmalah mujabah. Hal ini demikian
disebut hamliyah kerana tiada unsur syarat, manakala muhmalah pula disebabkan tiada sur kuli, dan manakala mujabah disebabkan tiada unsur nafi. Selain itu, al-kalam bertindak sebagai maudhu', yakni subjek, dan huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i sebagai mahmud, iaitu predikat. Kebenaran hubungan ini dibuktikan melalui al-qiyas al-iqtirani al-hamli dengan menyusun al-muqaddimah sughra, iaitu al-kalamu jumlatu murakkab tufidu ma'na taman, dan muqaddimah kubra iaitu wa kullu jumlah murakkab tufidu ma'na taman hiya lafzu al-murakkab al-mufidu bil wada'i. Lalu membuang perkataan persamaan yakni had awsa, iaitu jumlatu murakkabah tufidu ma'na taman untuk menghasilkan natijah asal, iaitu al-kalamu huwa lafzul murakkab mufidu bil wada'i. Maka al-kalam ialah lafaz yang memberi faedah mengikut ketetapan bahasa. Okey, untuk ibarat kitab yang kelima yang dinukilkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karya At-Tirmizi, yang mana berbunyi laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Maksudnya, tiadalah di kepala dan janggutnya, yakni Rasulullah, 20 helai uban ataupun rambut putih. Okey, kita tengok kepada sudut tasawuf. Lafaz ra'sun, lihyatun, 20 dan sya'ratu bayda'a merupakan lafaz mufrad pada asalnya. Tapi apabila komponen mufrad ini digabungkan dengan kata penafian, yakni laisa, maka ia menjadi murakkab tam. Lafaz-lafaz mufrad di atas seperti ra'sun dan lihyatun pada asalnya bersifat kulli. Tapi apabila disandarkan kepada dhamir, kata ganti nama individu tertentu, seperti ra'suhu, ada ha dhamir, dan lihyatuhu, maka ia merujuk kepada Rasulullah. Jadi dia adalah juz'i. Okey. Selain itu, ibarat kita ini merupakan dalalah lafziyah al-wada'iyah al-mutabaqiyah, kerana ia menunjukkan makna yang sepadan, tepat dan sempurna. Okey, kita tengok kepada sudut tasdik pula. Dari sudut tasdik, ia merupakan qadiyah hamliyah salibah syakhsiyah. Kenapa dia adalah hamliyah? Kerana tiada unsur syarat. Kenapa ia salibah? Kerana ada unsur nafi, yakni laisa tu. Dan kenapa ia syakhsiyah? Kerana dia merujuk kepada individu yang tertentu, yakni Rasulullah SAW. Frasa fi ra'sihi wa lihyatihi bertindak sebagai maudhu', dan 20 sya'ratan bayda'a berfungsi sebagai mahmul. Lafaz laisa berperanan sebagai rabitah yang memisahkan hubungan antara subjek dan predikat, yakni maudhu' dan mahmulah. Okey, bagi mengesahkan lagi hujah ibarat tersebut, maka kita boleh lihat kepada al-qiyas al-iqtirani al-hamli, yang mana muqaddimah sughranya adalah fi ra'sihi wa lihyatihi huwa mawdi'u nafyi syaibi al-kathiri, yakni pada kepala dan janggutnya, yakni Rasulullah, adalah tempat penafian uban yang banyak. Ini cakap tak banyak uban pada kepala dan janggut Rasulullah. Muqaddimah kubra, wa kullu mawadi'i nafyi syaibil kathiri falaysa fiha 20 sya'ratan bayda'a. Dan setiap tempat penafian uban yang banyak, maka tidak ada padanya 20 helai rambut. Jadi di sini kita sudah nampak mana haddil awsatnya. Haddil awsatnya adalah mawadi'i nafyi syaibi al-kathiri. Okey. Selepas kita buang haddil awsatnya, maka kita dapat hasilkan natijah laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Tidaklah pada kepala Rasulullah dan janggut Rasulullah terdapat 20 helai rambut putih, yakni uban.
Maka di sini kita faham bahawa Rasulullah ini rambutnya hitam, tetapi ubannya hanya sedikit, tidak sampai 20. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan analisis ilmu mantik berdasarkan satu ibarat fiqh yang berbunyi, setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya semasa suaminya masih hidup, sebelum berlakunya persetubuhan dan keluar, maka tidak ada iddah ke atasnya. Mari kita bedah ungkapan ini melalui dua komponen utama ilmu mantik, iaitu tasawur dan tasdik. Pertama, kita lihat dari sudut tasawur, iaitu pembentukan konsep dalam akal. Dari aspek pencerakinan lafaz, perkataan imarah perempuan merupakan lafaz kulli kerana maknanya bersifat umum. Keumuman ini diperkuatkan lagi dengan lafaz kullu yang bertindak sebagai sur qadiyah, menunjukkan hukum ini merangkumi setiap individu wanita dalam situasi tersebut. Sebelum digabungkan menjadi ayat yang lengkap, lafaz seperti imarah, faraqaha dan zawjaha pada asalnya bertindak sebagai mufrad, iaitu lafaz tunggal. Dari segi dalalah, petunjuk lafaz pula, ayat ini memanifestasikan dalalah lafziyah, wada'iyah, mutabakiyah. Maknanya keseluruhan susunan ayat ini memberikan kefahaman yang bulat, tepat dan sepadan secara total dengan kehendak hukum syarak tanpa ada ragu-ragu. Secara ringkasnya, maksud at-tasawur di sini adalah untuk membina gambaran mental yang jernih tentang status wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi agar tidak keliru dengan situasi wanita yang wajib beriddah. Kedua, kita beralih kepada tasdik, iaitu proses membenarkan atau mensabitkan hukum. Struktur ayat ini diklasifikasikan sebagai qadiyah hamliyah manfiyah kerana ia menetapkan hukum penafian secara terus. Dari sudut kuantiti, ia adalah qadiyah kulliyah disebabkan penggunaan kata kullu, iaitu tiada pengecualian. Dalam anatomi ayat ini, frasa wanita yang diceraikan sebelum bersetubuh dan keluar bertindak sebagai maudhu', iaitu subjek. Manakala frasa maka tiada iddah ke atasnya bertindak sebagai mahmul, iaitu predikat. Bagi menguji keabsahan hukum ini, kita boleh menyusunnya ke dalam bentuk silogisme al-qiyas al-iktirani al-hamli yang bersifat burhani, pembuktian pasti. Muqaddimah sughra, wanita ini adalah orang yang diceraikan sebelum bersetubuh dan berkhalwat. Muqaddimah kubra, dan setiap orang yang diceraikan sebelum bersetubuh dan berkhalwat, maka tiada iddah ke atasnya. Kesimpulannya, iaitu natijah, maka wanita ini tiada iddah ke atasnya. Melalui kaedah ini, terma tengah had awsat digugurkan untuk menghasilkan satu kesimpulan yang konklusif dan mutlak. Sebagai kesimpulan, rantaian hujah logik ini disusun demi mencapai maksud at-tasdik, iaitu menghasilkan keyakinan yang putus jazim di dalam akal kita bahawa ketiadaan iddah dalam situasi ini merupakan suatu ketetapan hukum syarak yang sabit, sistematik dan selari dengan keadilan Islam. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita pergi kepada ibarat yang seterusnya, iaitu al-hurru yahlu 'aishuhu, yang bermaksud orang yang merdeka akan indah kehidupannya. Dari sudut at-tasawur, perkataan al-hurru dikategorikan sebagai lafaz al-kulli kerana maknanya merujuk kepada konsep umum, iaitu orang yang merdeka. Sama seperti lafaz yahlu dan 'aishuhu yang turut tergolong dalam konsep al-kulli ini. Ungkapan ini menzahirkan ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah al-mutabaqiyah, di mana akal menangkap
makna secara total demi mencapai maksud at-tasawwur, iaitu membina gambaran mental yang benar mengenai hakikat orang yang merdeka serta implikasinya terhadap kualiti hidup bagi mengelakkan kekeliruan. Dari aspek maksud at-tasdiq pula, ayat ini merupakan qadiyah hamliyah muhmalah mujabah. Ia dinamakan hamliyah kerana tidak mengandungi unsur syarat. Muhmalah pula kerana tidak terdapat lafaz yang menunjukkan kuantiti seperti kulli atau juz'i. Dan mujabah pula kerana tidak mengandungi unsur penafian seperti la atau laisa. Dalam struktur ayat ini, perkataan al-hurru berfungsi sebagai maudhu', iaitu subjek, manakala ungkapan yahlu aishuhu bertindak sebagai mahmul, iaitu predikat. Kebenaran hubungan ini dibuktikan melalui al-qisas al-iktirani al-hamdi dengan menyusun muqaddimah sughra, iaitu al-hurru yamliku hurriyatu ikhtiyari, yang bermaksud orang yang merdeka itu memiliki kebebasan memilih, dan muqaddimah kubra iaitu wa kullu may yamliku hurriyata ikhtiyari yahlu aishuhu, yang bermaksud dan setiap sesiapa yang memiliki kebebasan memilih, maka dia adalah seseorang yang manis kehidupannya. Lalu membuang perkataan persamaan, yakni had awsat, iaitu yumliku hurriyata ikhtiyari, untuk menghasilkan natijah asal, iaitu al-hurru yahlu aishuhu. Proses pembuktian logik ini disusun secara teratur untuk mencapai maksud at-tasdiq bagi memberi keyakinan yang jelas dalam pemikiran tentang kebenaran hubungan antara subjek dan predikat. Lantas, membuktikan bahawa kemanisan hidup itu adalah hasil daripada kemerdekaan diri yang sebenar. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, secara keseluruhannya penerapan komponen atas maksud at-tasawwur dan maksud at-tasdiq dalam menilai pelbagai bentuk penyataan terbukti dapat menghasilkan satu sistem pemikiran yang sangat teratur. Tindakan mengasingkan komponen ayat kepada al-maudhu' iaitu subjek dan al-mahmul iaitu predikat, serta kemahiran menguji kebenaran hujah melalui kaedah membuang al-had al-awsat membuktikan bahawa ilmu mantik berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga akal daripada tersilap membuat kesimpulan. Pemahaman yang betul terhadap maksud lafaz dan pembuktian fakta amat memerlukan ketajaman berfikir yang tersusun. Akhir kata, analisis yang dibuat secara umum berpandukan prinsip-prinsip logik ini diharap dapat meningkatkan kefahaman akademik yang mendalam di samping membina keyakinan yang kukuh dalam memahami dan mempertahankan sesuatu kebenaran. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.